suaranya tak keluar langsung, batuk teruk, dan dah cuba macam-macam ubat doktor. Jom kita dengar percakapan saya dengan dia. Sampai teruk lah, masuk hospital stage 4. Lepas keluar daripada hospital suara langsung tak ada. Allah. Makan ubat hospital apa tak jalan. Lepas tu adik kebetulan memang ada beli madu Dr. Bazul ni. Dia beli, lepas tu dia kata cuba try madu ni. Dia kata madu asli kan. Saya pun try. Sekali malam tu 100 sudu tu try, tu lancar rasa tekak. Allah. Lancar alhamdulillah lah, sebab daripada tu tu rasa lancar. Lepas tu semenjak tu boleh tahan makan madu ni. Dan saya pernah cuba jugalah beli madu lebah bela. Memang berbeza. Itulah. Memang berbeza sangat. Sebab saya dah pernah rasa ni kan. Di 2 kilo sekali ambil. 2 kilo. Sebab kita dah tahu dia punya khasiat tu kan. Jadi memang tak carilah yang mula. Memang ni lah.